Baru beberapa hari perang dagang diisytiharkan oleh Presiden Trump ke atas Malaysia. Bursa saham Kuala Lumpur merosot dan merudum jatuh dengan cukup mengejutkan. Paras nilai ringgit merosot pada tahap 1 US dollar bersamaan dengan RM4.47. Adalah sangat-sangat dahsyat langkah perang dagang oleh Presiden Trump dan negara Amerika Syarikat ke atas Malaysia sudah mula menunjukkan kesan buruk yang cukup bahaya kepada ekonomi negara. Apabila bursa saham di Kuala Lumpur merosot dan merudum jatuh, maka ini adalah signal yang tidak baik untuk prospek pelaburan untuk negara Malaysia secara jangka pendek dan jangka panjang. Selepas kita melihat kenaikan mata wang ringgit beberapa bulan lalu dengan cukup konsisten, tiba-tiba selepas 2-3 hari pengumuman perang besar-besaran oleh Presiden Trump ke atas hampir melibatkan negara-negara seluruh dunia, akhirnya mata wang ringgit merosot sedikit pada paras 1 US dollar bersamaan RM4.47. Kebimbangan terbesar kita adalah jika perang dagang oleh Presiden Trump tidak dihentikan, amat bahaya jika mata wang ringgit jatuh pada paras 1 US dollar bersamaan RM5. Apa yang cukup membimbangkan jika perang dagang global ini tidak ditamatkan oleh Presiden Trump segera, kita amat risau jika pelabur-pelabur seluruh dunia lari daripada pasaran ekonomi negara. Sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Keuangan telah membuat pengumuman tergempar bahawa utusan khas Kerajaan Malaysia untuk ke Washington, Amerika Syarikat bagi membincangkan penyelesaian perang tarif cukai akan dilaksanakan segera. Saya secara peribadi menghormati inisiatif-inisiatif yang cuba dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10
Namun izinkan saya untuk mencadangkan satu perkara. Adalah lebih baik jika Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bersemuka dengan Presiden Trump untuk membincangkan perang dagang, perang tarif cukai ini secara diplomatik. Hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Keuangan yang ada rekod sebagai Menteri Keuangan terbaik dunia yang lebih layak untuk menjadi utusan khas Kerajaan Malaysia bagi menyelesaikan krisis perang dagang ini face to face dengan Presiden Donald Trump di Rumah Putih. Apapun saya ingin katakan, saya amat terkejut. Perang dagang yang diisytiharkan oleh Presiden Trump sudah mula memberi dampak yang sangat-sangat bahaya kepada bursa saham Kuala Lumpur, dan tiba-tiba mata wang ringgit merosot sedikit. Ini adalah perkara tersurat dan tersirat negara kita terperangkap dengan perang dagang, perang tarif cukai yang diumumkan secara mengejut oleh Presiden Trump. Kebergantungan ekonomi Malaysia kepada pasaran ekonomi Amerika Syarikat menunjukkan implikasi-implikasi yang cukup bahaya kepada ekonomi rakyat dan negara. Selama berpuluh-puluh tahun negara kita bergantung dengan Amerika Syarikat, bila ada bom jangka meletup di era Presiden Trump 2025, isytihar perang dagang, perang tarif cukai, Amerika Syarikat memerangkap negara Malaysia sehingga kita kalah awal. Sehingga bursa saham Kuala Lumpur merudum jatuh, nilai mata wang ringgit merosot hari ini.